Suami isteri tak tegur siapa lama dah. Tak apa kalau bisu. Nah. Yang tak bolehnya tidak bisu, boleh bercakap-cakap. Gini je, bila kita bersuami, menjadi isteri lah kita kena ingat peraturan. Bahawasanya hak kita ada, hak suami ada. Hak suami wajib didulukan. Faham tak lagi? Hak ada dua, hak suami dulu. Macam kita nak nitah jalan, kita ada hak nak litah. Sipang tu, raja nak lalu ada hak tak? Ada hak tak raja? Lalu kat tu, ada hak tak? Jadi bila digambar mana dulu? Hak raja dulu. Tu undang-undang. Maka di rumah kita tak, bila digambar hak suami dulu. Faham? Berak sama-sama nak masuk berak ni. Jahat. Sama-sama sakit perut. Kena suami masuk dulu. Bini berak lain dulu. Faham lagi? Kena faham. Itulah undang-undang dia. Apa balasannya? Balasannya suami wajib tanggung nafkahmu. Faham? Cari makan darah, bagi makan pakaian, tempat tinggal, habis suami kena bayar belaka. Nah, dan kalau dia tak ajar mu siapa reti hukum akal, dia tanggung dosa. Tu berat. Nah, jadi timbal balasnya awak kena taat ke dia. Jadi kalaulah di antara makna derhaka itu ialah dia membuatkan suami sakit hati, kalau isteri tak cakap dengan kita, sakit tak hati kita? Sakit tak? Sakit. Maka hukumnya isteri yang tak cakap dengan suami haram dan dosa besar.